Dah. Okey, sekejap. Saya invite dia. Dah make up dah, Tuan Shibli? Saya risau Tuan Shibli ni sebab dia biasa dia kena make up dulu. Tuan Shibli dah make up dah sebelum saya invite ni? Bedak semua dah Okey. Okey, mana gambar ni? Aduh. Berkilat Alah, kejap tuan. Suara tak dengar lah. Kejap Shibli. Okey. Tekan tuan. Alright. Okay. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar tuan? Hebat. Baik. Okey, bedak semua dah Dah. Betul lah. Okay, tuan. Kenalkan diri sikit. Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Shibli, berasal dari Terengganu. Sekarang pun menetap di Kuala Terengganu lah. Kemudian apa lagi? Dah berkahwin. Okey. Baru satu kan? Baru satu. Tu baru satu, belum 4 lagi. Macam mana? Janganlah. Satu dulu. Okey. Lepas tu, apa tuan nak tanya? Okey. Hello? Saya tak boleh fokus. Terbaca pula WhatsApp orang gay ni. Aduh. Betul je. Jangan tuan, jangan baca. Malam-malam ni. Sakit otak terbaca. Okey. Tuan. Okey. Saya nak tanya tuan simple je untuk perkenalan sesi tuan ni. Macam mana tuan boleh tiba-tiba tersangkut buat bisnes ni? Cerita tu je tuan. Okey. Apa trigger point dia yang menjadikan tuan boleh sangkut nak buat bisnes ni? Okey, sebelum ni saya memang buat bisnes. Saya buat bisnes sendiri lah, tak kerja kan. Saya terlibat dengan bisnes online sikit-sikit. Lepas tu F&B lah. F&B. Tapi saya tak buka kedai pun, saya buat street food. Okey, lepas tu yang saya trigger tu nak maintainkan sale sesuatu bisnes tu bukan benda yang senang lah. Nak maintain income. Okey. Lepas tu saya macam terfikir apa benda bisnes yang kita jual sekali, lepas tu kita dapat repeat customer berulang kali. Macam subscription base lah kan, macam Netflix. Lepas tu telco kan. Sebelum tu saya tak tahu lagi. Dulu saya ingat jual SIM card ni dia untung dia kecil lah kan. Itu satu. Lepas tu ingat macam top up. Kan top up, orang nak top up baru orang cari kita kan. So saya ingat itu sama juga, kita kena sentiasa cari customer baru kan. Faham. Lepas tu top up pun dia punya untung sikit je, baru 50% macam tu kan. Betul. So macam mana boleh kena tong wow ni, sebab saya tengok iklan banyak lah, iklan agent kan. Tengok dia cakap untung berkali-kali. Lepas tu saya cubalah study dia punya business model ni. So saya nampak menarik lah kat situ. And then saya start buat 2022 rasanya. Sebelum ni dah pernah dengar tapi kita tak ambil tahu kan. So bila saya buat 3 bulan je. 3 bulan then saya stop. Tapi sepanjang saya stop tu, income yang saya hasil yang saya buat sebelum ni, 3 bulan sebelum tu still dapat tau. Dia macam berpanjangan. Sebab saya boleh stop tu, biasa tak fokus kan. Saya buat bisnes lain. Kan? Buat bisnes lain. Tapi income tone wow ni dia boleh dikatakan sustain lah. Kan? Walaupun tak banyak tapi sustain. And then lepas saya jumpa Tuan Hafiz tu, saya buat balik lah. Saya start balik tahun ni. Tu macam nak comeback balik kan. Sebab saya nampak potensi. Dulu saya just fokus untuk user je. User. Jadi yelah kita tak ada beza lah kita dengan pesaing-pesaing yang lain, telco lain kan. Jadi so saya tengok balik marketing plan tone wow ni. So saya nampak nak tak nak saya kena cari smart user lah. Sebab saya join Tuan Hafiz punya webinar.
Kan tuan cerita yang pasal 20 two step tu kan. So saya nampak kat situ, nak tak nak, kalau kita cari user je, kita akan, yelah, kita nak kena cari seramai yang mungkin lah. Betul tak? Jadi saya kata tak boleh jadi ni, kena cari jalan untuk buat untuk promote smart user juga. Untuk cerita dulu, kalau saya jumpa kawan-kawan, saya just cerita berkenaan ni je, data dulu, data laju apa semua kan. Saya tak bercerita sangat tentang kelebihan tonwa yang lain. Contoh macam takaful, point. Sebab saya rasa benda tu tak penting kot. Yelah, kita jual SIM card nak cerita apa je, data je kan. Itulah main tapi dia saya kan. silap saya. Okay. Lepas tu, bila saya start dengan share kelebihan SIM card Tone Wow ni, kelebihan lain yang tak ada pada SIM card lain, so saya rasa mudah nak close, especially yang kenalan kita lah, yang offline kan. Sebab online pun saya buat juga. Online ni dia susah sikit untuk nak close, sebab satu, orang tak kenal kita lah kan. Betul. Kalau stranger. Lepas tu yang kedua, dia orang pun banyak pilihan lain tau. Betul. Kalau macam saya dengan kawan, kalau dengan kawan ni senang sikit. Okay, saya punya mukadimah dia senang je. Biasa kalau saya buat untuk kawan kan, biasa saya suka dapat minum dengan kawan. So kat sana dekat area sana. Dekat sana saya sebenarnya saya tak lepak dengan orang yang sama, sebab kita cuba berkawan dengan ramai orang kan. Okay, jadi saya ambil peluang apabila saya tengok dia main phone. Okay, bila dia main phone tu, saya terus tanya soalan, kau pakai telco apa kan, line apa? Okay, saya start dengan situ je. So dekat situ kita tak nampak menjual pun sebenarnya. And then dia cakap lah dia pakai apa. Lepas tu soalan kedua saya akan tanya dia, kau pakai postpaid ke kau pakai prepaid? Yang paling saya suka kalau saya dapat dia cakap pakai postpaid lah, sebab saya tahu kalau postpaid ni mesti mahal. Ya tu. Kan? So saya sebenarnya banyak dapat MNP yang yang postpaid. Cuma satu postpaid ni kalau ada yang kontrak tu tak boleh buat apa lah. Ya. And then saya bila dia dah cakap dia pakai postpaid tu, saya terus tanya dia berapa sebulan dia pakai. Kata-kata saya jumpa, saya tak pernah jumpa lagi lah postpaid bawah 60 atau 50. Kebanyakannya atas. Lepas tu kan, diorang sebab tu telco ni dia memang suka tarik orang ke postpaid. Betul. Saya ada seorang saya punya customer, dia singkat prepaid ni, nombor dia dah mati. Dia kata dia nak Tone Wow boleh hidupkan tak nombor. Saya cakap tak boleh, nombor tu kena aktif. Lepas tu dia kata dia pergi center, kalau dia nak diaktifkan nombor tu, dia suruh pergi ke postpaid. So macam tu sekali, dia nak tarik orang ke postpaid. Betul. Saya pernah 2-3 orang Celcom, Maxis, dia suruh pakai dulu postpaid. Ada setengah telco tu kalau nak aktifkan nombor lama dia kan, dia kena ikat kontrak setahun. So itulah cara dia, sebab orang nak sayang nombor kan. Tapi itulah, kalau sayang nombor tu kenapa pergi deactivate nombor tu kan. Okay, then okay, bila saya tanya dia tu berapa dia bayar bulan-bulan, lepas tu saya tanya dia berapa data yang kau dapat. And then dia cakap berapa. Majority tu kan, bila tuan tanya berapa data kau dapat, majority sebenarnya dia tahu ke berapa data dia dapat? Kadang-kadang dia tak ingat pun. Kan? Lepas tu saya tanya tu sebab saya nak minta dia check usage tau. Sebab kita nak match, kita nak close orang ni, kita nak selesaikan masalah dia kan. Kita nak tunjuk penjimatan apa semua. Lepas tu saya check usage dia, saya tengok okey berapa. Contoh kalau dia pakai bawah 70 sebulan, saya recommend lah dia pakai plan 35 kan. Kalau dia pakai lebih, saya akan recommend dia pakai 60. Okay, itu yang pertama. Lepas tu saya ceritalah kelebihan yang lain, contoh macam takaful kan. Saya cerita dia, saya cakap okey, selama kau bayar bil postpaid kau ni,
Uh, kalau jadi apa-apa dekat kau, telco kau ada bagi apa-apa tak? Of course lah, tak ada kan. Lepas tu baru saya masuk. Okay. Saya cerita, okay, ni SIM card yang kau pakai ni ada bla 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 apa semua kan. Saya cakap, at least kalau kau meninggal, kau dapat 4,000. Kan siapa nak bagi 4,000? Mungkin orang cakap, oh hibah 4,000 tak banyak. Tapi okey lah, sebab kita just pakai SIM card macam biasa je bayar. Kena bayar ni. Free. Nak bagi 4,000. Benda-benda macam tu lah. Lepas tu saya tunjuk dia point yang kita dapat tu kan. Kan apps MyWall sekarang dah canggih kan. Kalau dulu dia tunjuk logo Mcash macam tu je kan. Tapi sekarang kan dah ada Adidas semua tu. Ya. So saya tunjuk benda tu dengan point-point yang saya dapat. So kat situ memang senang close lah. Kalau dia tak ada kontrak, Point tu pun mainkan peranan mainkan peranan juga sebab kita nak bagi dia nampak value tau. Sebab tu kita cerita je. Okay, lepas tu saya tengok dia, okay, kalau dia berkeluarga apa semua, saya cerita pasal family plan. Family plan. Yes, family plan. Saya cerita family plan, and then dengan secara automatik dia akan registerkan isteri atau anak-anak dia. So dekat situ, walaupun saya check user kan, tapi saya dapat juga tier 2, tier 3. Nampak kat situ. Saya punya target lah buat masa ni. Okay, kalau untuk yang, kalau saya tahu kawan saya tu dia memang minat bisnes atau kaki bisnes, kita cerita tu, saya bawa terus pergi ke webinar. Webinar tuan lah. Kalau yang user ni, saya cuba juga untuk macam mana dia nak dapat manfaat daripada komitmen family dia tu. Saya tunjukkan juga. So sebab apa saya buat gitu? Okay, katalah dia registerkan dekat isteri dia kan. Okay, lepas tu dia mesti akan dapat fast track tau. Walaupun fast track tu RM9 atau RM15, tapi iyalah duit free. Sebelum ni dia dia tak pernah dapat duit, macam cakap duit mudah macam tu, duit senang. Once dia dah dapat walaupun RM9, RM15, dia jadi macam nak try recommend dekat orang lah. Itu pengalaman saya. Pada asalnya dia tak minat bisnes pun. Tapi bila dia buat, benda ni senang lah nak buat. Sebab SIM card semua orang pakai. Cuma rajin tak rajin lah kita nak buka mulut bercerita kan. Yalah. So bila dia dah nampak kat situ, dia start buat lah. Faham. Maknanya selama ni tuan boleh close 20 orang. Contoh bulan ni tuan close 20 orang. MNP 6. Jadi MNP 20 orang yang tuan dapat baru dalam 20 hari bulan tu, macam mana style tuan boleh close tu? Okay, 20 orang saya dapat tu, saya buat online. Tu online? Online. Tak, offline pun ada juga. Saya buat online, offline. Okay, online biasanya ada dua cara lah. Yang pertama berbayar kan, paid. Yang paid tu kalau saya ada modal, saya buat lah. Sebab apa? Sebab sebenarnya saya ada target bulanan. Saya letak 30 pendaftaran sebulan. Saya letak je, capai tak capai saya letak. Okay, so daripada saya punya target 30 tu, saya pecahkan sehari saya mesti dapat close satu seorang. So macam mana cara sekalipun, saya kena dapatkan leads lah, ataupun prospek untuk saya close. Jadi sebab tu saya buat online, saya buat offline pun saya buat. Sebab kita nak kejar target kan. Sebab tu kalau bagi saya lah, kita kena set target untuk kita tahu apa yang kita nak capai. Kalau tak nanti kita lemau tau. Sebulan tu memang dah set lah. Sebulan aku kena close 30 orang. Macam tu lah. Macam tu. Okay. Capai tak capai tu nombor lah. Aim for the star. If you fail, you will land it to the moon. Betul. Kan? Kadang-kadang minggu pertama tu saya dah target, aku mesti dapat insentif yang pertama, yang 5 orang tu kan. Kita cubalah. Kita buat macam dia panggil macam kita target besar, lepas tu kita pecahkan kecil-kecil macam tu. Okay. Sekarang saya tanya pula. Okay, kalau tuan cakap sebulan tuan target 30. Okay, apa aktiviti marketing yang tuan buat setiap hari?
Macam tu, satu Okay. hari ni apa aktiviti yang tuan buat untuk tuan nak dapat target untuk close satu orang satu hari? Leads tuan target dan apa Okay, aktiviti marketing tuan? aktiviti marketing saya, okay, kalau online, ni saya cerita yang free dulu. Okay, kalau free ni, dia tak semestinya dekat FB, kan, FB, posting FB. WhatsApp story tu penting sebenarnya. WhatsApp story Ya, sebab, okay, kalau saya jumpa orang baru ke, kan, kenalan baru lah kan, kita lepak, kita mancing sama ke, main bola sama, kalau kita ngam dengan dia, kita ambil nombor dia, mesti dia save kan. So saya tapi WhatsApp story saya tak upload banyak kecil-kecil macam tu. Sebab paling banyak 4. Sebab kalau kecil-kecil sangat siapa nak baca? Betul. Paling banyak 4 lah. Paling sikit at least 1 lah, paling sikit. And then okay, dekat situ itu pun sebenarnya personal branding kan, dekat WhatsApp story. Sebab WhatsApp story ni orang yang kenal kita, jadi kita nak close dia tu lebih mudah lah, sebab dia ada trust kat situ kan. Sebab dia dah share nombor kita, dia dah kenal kita, takkan member dia nak tipu kan, main bola sama. Betul. Itu yang pertama. Lepas tu satu lagi, saya suka tegur WhatsApp story orang lah. Engagement. Engage lah. Kan barulah orang pun nak ni kita. Sebab kalau saya perasan, kalau macam kita WhatsApp orang tu kan, WhatsApp dekat chat kita tu kan ada kita punya profile hijau tu kan. Kalau kita ada update WhatsApp story, so automatic kalau orang yang suka tengok story ni, dia akan klik lah. Ilmu baru ni, kena engage kena engage banyak lah. Saya punya prospek yang saya save nama dia berminat, sepatutnya saya komen lah kan dia punya story kan. Betul. Sebab orang ingat kalau online ni mesti dekat FB profile je kan. Sebenarnya story pun salah satu cara juga, salah satu dia punya platform kan. Kalau ada IG, letak je lah story IG, FB story FB, story FB. FB saya tak berapa nak aktif sangat. Kalau dekat IG lah, sebab ada 2-3 account kan. Dekat WhatsApp WhatsApp paling senang kan. Ya, WhatsApp. Lepas tu kalau offline macam saya cakap tu lah, saya belum pernah lagi lah buka booth ataupun direct approach stranger kan. Sebab belum cuba lagi. Tapi tak tahulah lepas ni. So setiap kali saya jumpa member, saya akan tanya soalan tu. Pakai line apa kan? Line apa? Rejection of course akan ada, tapi macam saya cakap tadi lah, follow up ni tak semestinya kita ni jumpa dia tanya ataupun WhatsApp, kita WhatsApp dia kan. Story tu pun boleh jadi follow up sebenarnya, secara indirectly. Betul tak? Orang tak rasa spam. Macam tu lah. Tapi kena konsisten lah. Mana-mana orang tuan jumpa, tuan akan kawan dengan dia, suruh dia save nombor tuan. Tuan akan tanya dia pakai line apa tu, borak. Rejection pun tak apa, sebab follow up tuan dekat story. Dan saya rasa benda tu semua orang boleh buat kot kan. Betul. Boleh buat. Paling senang, tak perlu keluar kos duit semua. Kalau nak buat iklan berbayar ni, satu kos lah, tak semua orang yang mampu kan. Jadi dengan cara yang free ni pun saya rasa dah power lah. Tapi cuma kena ada satu mindset lah saya nampak tuan. Kalau jumpa siapa nak kena tanya kan, kawan-kawan boleh ada keupayaan untuk suruh dia share nombor kita, pertama. Yang kedua, kita tak berat lah untuk kita nak tanya dia pakai line apa kan, nak brief. Dia kena ada satu mindset yang mana mindset kita ni, kita kena sharing, kongsi je lah. Kalau orang tu reject, kau nak cakap, tak payahlah kau nak sedih ke apa. Dia nak kena, mindset tu nak kena ubah. Betul lah. Betul ke apa yang saya rasa? Betul. Sebab bagi saya kan, kita buat bisnes singkat kot. Singkat ni ialah benda yang orang boleh nampak kan. Orang beli, orang dapat pakai, bukan benda yang macam berisiko ke apa. Yelah, jadi saya rasa saya tak malu lah nak cerita. Betul. Nak menjanjikan dia macam-macam. Kita tak ada. Apa yang kau beli, itu yang kau dapat. Macam gitu. Bagi saya tak malu lah nak bercerita. Dulu kita segan kan. Tapi fikir balik. Dulu saya ada jual apa, macam Quran apa semua tu kan. Saya tak menjual dekat direct kenalan. Sebab yelah, bukan semua orang nak benda tu tau. Faham. Tapi SIM card ni semua orang pakai. Betul lah tu kan. Kita try je lah. Confirm orang pakai. Siapa kita tengok confirm pakai kan. Betul. Dan kalau untuk
kenalan baru tu tak adalah saya ambil nombor terus kita tanya, tak ada. Ada kita Step by step lah. proses lah, step by step lah. Kalau tak nampak sangat kan, gitu Yelah. je lah. Faham. Lagi, apa lagi strategi marketing, aktiviti marketing yang tuan buat? Apa je lah. Berbayar dia tuan? Berbayar yang tu lah saya cakap. Berbayar ni, kalau ada bajet tu saya run lah. Okay, untuk berbayar ni, saya set lah kan berapa. Contoh kalau ada bajet 300 untuk sebulan. Run lah 300. Lepas tu, ataupun 200 pun run je. And then, leads tu kita kita manfaatkan sebaik mungkin. Maksudnya aktiviti follow up lah, follow up. Sebab saya perasan Tuan Hafiz seminggu mesti ada video baru letak dekat grup. So saya guna yang tu je untuk follow up. Dan yang paling power yang tu lah, berapa banyak anda rugi tu kan. Betul. Yang tu saya sendiri test. Sebenarnya yang 20 orang ni bukannya semua daripada bulan ni punya leads. Faham. Ataupun yang sebelum ni lah. List yang dah terkumpul sebelum ni tu. Follow up. Kalau member kita follow up daripada story. Lepas tu ada juga saya pilih lah beberapa orang kenalan yang dah dalam saya punya list kan. Yang pernah saya yang saya dah cerita kat dia, saya bagi je video tu. Lepas tu kita tanya pendapat dia. Saya dapat kat situ jugalah. Betul. Follow up lah, penting follow up. Sebab mana ada kita cerita sekali orang tu nak beli kan. Kalau kenalan iyalah. Kalau orang yang tak berapa nak kenal ni, yalah, kena engage lah dengan dia. Saya dapat simpulkan sebenarnya aktiviti marketing tuan ni adalah tuan banyak approach orang, tanya kau pakai line apa. Lepas tu mana-mana orang yang tuan jumpa, kebanyakannya tuan memang lebih suka gemar macam kau nombor kau apa, save nombor dia. So aktiviti tuan yang terbesar adalah tuan banyak update dekat tuan punya story lah. WhatsApp, IG kan. And then kalau ada dua nombor WhatsApp, dua-dua ni faham. upload macam tuan ada buat ads lah. Dan bila tuan dapat ads, setiap leads yang tuan ada, tuan save tu memang tuan akan recycle, manfaatkan kau sampai kena block ataupun dia cakap tak berminat. Faham. Sebab yelah, ads ni bukannya selalu yang perform. Dia ada hari, sebab tu saya set bajet lah kan. Kalau ada bajet lebih, saya buat lah. Dia macam mana tuan punya bajet tu, kalau ada RM200, estimation dia berapa leads sepatutnya kau boleh dapat dengan ads yang betul, copywriting betul, sepatutnya dalam RM200 berapa leads estimation sepatutnya kau kena dapat? Berapa biasa kalau RM5 satu leads tu kira okey lah kot. RM5 satu leads. Kalau RM200 lebih kurang dalam 40 leads lah. Lebih kurang lah. 40 leads tu estimation kadang-kadang dia mahal pun ada, tapi kalau mahal tu saya stop lah. Even macam RM5 rate closing dia sebab tu saya cakap yang rate closing online ni dengan offline tak sama. Dia yelah, online banyak yang main-main kan. Lepas tu ada yang dia kurang trust dengan kita, sebab tu kita pentingnya follow up. Betul. Dia kan. Kalau orang yang dah kenal kita ni, dia nak dengan tak nak je, itu je. Betul lah tu. Kalau trust tu, dia dah trust dengan kita kan. Sebab kita bukan buat jual benda yang mengarut atau berisiko pun. Kita singkat je. Satu lagi tempat dekat Kuala Terengganu ni, line tombol memang okey. Laju lah. Betul. Sebab tu diorang diorang tak ada alasan lah untuk nak reject. Tapi biasanya memang kalau tuan dah borak-borak, tuan bila dah cakap pakai line apa, dah cerita plan data, memang tuan akan tunjuk speed lah tuan Speed jarang juga sebab jarang kan nak tunjuk fast.com pun tak ada kan. Tak, satu lagi speed saya banyak tunjuk ni je, macam kita scroll kita tu YouTube kan, tak ada buffering. Okey, sebenarnya buat apa nak tengok speed sangat kan. Betul lah, dia bukan tahu. Kita just nak tunjuk boleh buka YouTube. Betul. Facebook tak lag, TikTok ke tak, ni masuk live okey. Cukup lah kan. Bagi saya lah. Betul lah tu, saya setuju. Kalau tak nanti kita rasa nak berlumba. Kau berapa ratus, kau berapa ratus. Lepas tu beratus-ratus gig lagi makan macam tu je data. Betul lah. Kalau setakat tunjuk ni berapa je. Sebab tujuan kita pakai internet tu nak bagi semua je, tu je.
Faham. Ha. Sebab Okey tuan. kalau katalah kalau kita tunjuk speed, kalau tiba-tiba speed dia lagi laju, macam mana kita nak Betul? counter? Dah Itu sangkut. je. Sebab saya dah pernah kena, sebab malas nak buat. Sebab main dia adalah as long kau tunjukkan yang datang kau tu cukup dan boleh guna smooth laju, okey. Ya. Okey Kan? lah. Tak payah nak tunjuk number apa semua kan. Bukan heavy user pun. Dia pun kalau kita main- tunjuk main 300 crypto ke Mbps apa. pun dia bukan tahu apa benda. Betul. Cuma yang saya nampak adalah key point tuan yang tuan nak alih arah dia adalah tuan suka main pada value yang benda tu yang confirm dia tak ada. Contoh macam Betul. tak full point. Itu lagi senang lah. Faham. Lepas tu sebenarnya macam saya cerita tadi lah, user tu boleh je kita switch dia kepada smart user. Tapi kita nampakkan family plan tu lah. Yelah. Family So saving plan, kalau dia dah dapat duit nanti dia tunjuk kat wife dia mesti rasa nak promote kat member dia secara tak sengaja kan. Kat situ tier 3, tier 4 berkembang lah. Itu kita tak boleh nak kontrol lah. Yang penting kita fokus dekat tier 1 kita. Baik. Okey tuan, last nasihat tuan untuk orang yang baru nak start. Apa dia tuan? Untuk baru nak start ni, pada saya jangan malulah kita nak bercerita tentang apa yang kita buat, bisnes yang kita buat ni. Sebab produk kita ni produk simple je, SIM card. Tapi dia kelebihan dia lain daripada yang lain. Itu je. Jangan malu untuk buka mulut nak bercerita. Sebab teknik nak bercerita mindset kena tukar. Sharing betul. kan. Dia sharing je macam Tuan Hafiz, saya pegang yang Tuan Hafiz cakap lah. Tugas kita bercerita je. Tugas kita bukan close pun. Bercerita je. Kalau close tu rezeki lah, macam tu lah. Betul. Kita kena target ubah mindset kita ni, aku nak rejection. Ya, betul. Aku nak kumpul berapa banyak rejection. Jadi kita pun tak heran lah kan. Betul. Dan nak dapatkan leads tu tak semestinya online. Kita berkawan dengan orang pun, tapi bukanlah kita berkawan tu sebab nak buat bisnes. Yelah. Kan? Kita nak berkawan juga, tapi dalam sama sebab kita tahu benda tu ada manfaat. Atau kita share lah. Itu salah satu dapat leads juga. Dia benda dia bila kalau kita rasa kita malu nak cerita apa yang kita buat, itu tanda dia kita tak yakin lah dengan bisnes kita, yang mana bisnes kita tu, produk kita tu boleh selesaikan masalah orang. Kita malu ke tuan kan? Tak payah malu lah sebab yelah benda kita bukan buat benda salah pun kan. Kau bukan kena jadi gay pun macam dapat WhatsApp tu. Mencabar tau yang saya dapat WhatsApp tu, nak jadi gay macam tu. Nak kena pilih orang dulu. Kau kan nak jual badan kan? Nak jual singkat je pun. Yelah. Okey tuan. Okey, Terima kasih tuan atas masa yang diberi. Baik. Okey tuan.